Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wad'u 'ala al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, ma'mum yang mu'afid. Ulama-ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang mu'afid itu ada beberapa masalah. Ada masalah yang bersepakat kata oleh ulama dan ada masalah yang berlainan pendapat antara mereka. Dalam banyak-banyak masalah muafid dan masbuk, kita kena bahagi dua perbincangan. Ada perbincangan yang sepakat di kalangan ulama tentang hukum dia, dan ada sebahagiannya ada perselisihan pendapat. Sama ada makmum tadi kita klasifikasikan sebagai makmum muafid ataupun sebagai makmum masbuk. InsyaAllah kita akan bicarakan antara masalah-masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Bila sebut ulama mutaakhirin di sisi ulama-ulama Syafi'iyah, maksudnya ialah ulama-ulama yang berada pada zaman selepas daripada Imam Nawawi rahimahullah. Dari mazhab kita, selepas daripada Imam Nawawi dikatakan sebagai ulama mutaakhirin. Adapun sebelum daripada Imam Nawawi dinamakan sebagai ulama mutaqaddimin. Kenapa kita kata begitu? Kerana selepas daripada Imam Nawawi telah mentahzibkan, dia telah menyucikan perbahasan-perbahasan dalam mazhab mengikut apa yang dapat dikenal pasti kepada pengarang masing-masing, dan dia mentarjihkan mana pendapat yang kuat dan juga yang lemah untuk dinisbahkan kepada mazhab. Maka selepas zaman Imam Nawawi sah untuk kita nisbahkan mazhab kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala melalui kitab-kitab yang telah ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Khusus dalam masalah ni, dia buat mari masalah yang bersepakat antara ulama mutaakhirin. Ramai ulama mutaakhirin, cuma khusus dalam masalah ini ialah antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Muhammad Ramli Syamsul Ramli. Dua ulama besar. Sebab kalau kita nak kira, ada juga ulama lain yang berselisih pandangan dengan dua orang tadi, antaranya Imam Zarkashi dan sebagainya. Tapi kita tak kira lah waktunya. Kita tak kiranya antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Masalah pertama, orang muafid yang dimaafkan oleh syarak kepada tertinggal 3 rukun jarak daripada imam itu, yakni tertinggal 3 rukun perbuatan yang panjang daripada imam. Maknanya makmum muafid yang diuzurkan. Kita masuk masalah makmum muafid yang diuzurkan, ketinggalan daripada imam 3 rukun fi'li, 3 rukun perbuatan yang panjang, ialah orang yakni makmum yang lambat bacaannya. Imam lambat dalam makmum yang lambat bacaan dalam semaya dia, khususnya dalam bab suratul Fatihah. Dia lambat baca suratul Fatihah kerana tabiat kejadiannya begitu. Tabiat dia ada. Orang panggil lidah tu lidah gerah, lambat dia baca. Ataupun boleh jadi kerana dia tu orang panggil gagap, ataupun sebagainya, yang mana lambat kejadian ni, kalau nak kira-kira dia tak boleh nak tinggal tabiat dia. Itu lobby dia. Kalau dia belajar, dia memperbaiki diri dia tak boleh nak ubah tabiat diri dia. Dan bukan waswas, bukan penyakit waswas. InsyaAllah dia akan cara banyak berkaitan hukum waswas. Cuma nak cerita, bagi makmum yang lambat baca kerana tabiat dia, kalaulah dia semaya, dia tak ada nak lambat terima. Sebabnya dia gagap ke, ataupun memang jenis dia baca slow, maka dimaafkan untuk dia menghabiskan bacaan Fatihah dia, dan dia boleh ketinggalan daripada imam sampai 3 rukun yang panjang. Jangan biar dia tu imam masuk pada rukun yang keempat, iaitu apabila tu imam nak naik kepada rakaat yang selanjutnya, ataupun tu imam nak masuk duduk pada tasyahud akhir. Sebelum daripada tu
dia diuzurkan untuk menghabiskan bacaan Fatihah dia. Wajib untuk dia habis baca Al-Fatihah dan diuzurkan ketinggalan daripada imam. Gitu. Ada pun masalah imam baca cepat, walhal di belakang imam makmum bacaannya sederhana belaka, menyebabkan makmum tak sempat nak baca Fatihah di belakang tu imam. Contoh sepatutnya tu imam baca Fatihah melebihi kadar 40 saat ataupun 50 saat biasanya. Tiba-tiba pada hari itu tu imam ni baca laju 20 saat saja. Makmum di belakang tak dia nak baca Fatihah secara sempurna. Dia tidak sempat kadar masa untuk membaca Fatihah yang sempurna, maka pada situasi tersebut semua makmum yang di belakangnya dikira sebagai masjid. Walaupun ada makmum yang berada di belakang imam itu termasuk dalam masalah ni yang lambat bacaannya kerana tabiat dia. Walaupun dia ni memang jenis kelu lidah dia ataupun jenis gagak dia, dia tak termasuk dalam masalah ni kerana semua makmum tersebut tidak mendapat kadar masa untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Jadi kalau tu imam tu baca terlampau laju, automatik makmum di belakang dikira sebagai masbuk. Apa tindakan bagi orang masbuk? Terus rokok bersama dengan imam, tidak wajib untuk dia memperhabiskan bacaan Fatihahnya. Gitu deh. Habis. Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswas, dia masuk masalah orang baca lambat ni sebab waswas. Dia jadi semabuk, dia jadi dia ulang ayat dulu. Biasa kita dia akad takbir yang waswas ni. Ni baca pun ada juga kerana waswas. Dah. Duk baca bismillah, tak habis-habis. Tak dia nak masuk dia. Ni masalah ni. Bagi orang yang lambat baca sebab waswas, tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Sebab apa tak dimaafkan? Kerana waswas adalah penyakit. Dan syarak menuntut kepada dia untuk dia hilangkan penyakit waswas tadi. Dalam setengah asal disebut bahawa waswas adalah penyakit daripada syaitan. Gangguan daripada syaitan. Maka tidak dimaafkan, melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud, dia selesai bacaan Fatihah. Yakni dia ni dihukumkan juga sebagai muafiq kerana dia sempat kadar masa membaca Fatihah, namun muafiq yang tidak diuzurkan. Jadi bila kita cerita dah minggu lepas, ada muafiq yang diuzurkan, ada muafiq yang tidak diuzurkan. Bagi masalah muafiq yang tidak diuzurkan, dia terikat dengan syarat semaya berjemaah, tidak boleh ketinggalan daripada imam 2 rukun perbuatan. Dengan erti kata lain, jangan biar dia tu imam masuk pada rukun yang ketiga. Seperti mana contoh sini dia kata sebelum imam turun kepada sujud. Kerana bila tu imam siapa ada sujud, masuk rukun yang ketiga. Jadi dia kena selesaikan bacaan Fatihahnya sebelum imam selesai turun kepada sujud. Yakni orang muafiq yang waswas boleh menghabiskan bacaan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud. Yakni sujud yang pertama. Turun sujud tu qadar melepasi had rokok. Maknanya sebelum imam menjatuhkan ketujuh-tujuh anggota pada bumi. Situ. Jika dia belum habis lagi membaca Fatihah, imamnya turun untuk sujud. Dia tak ada habis lagi baca Fatihah bagi makmum waswas tadi, maka batallah semayanya. Batal semaya sekiranya imam siapa ada sujud. Situ. Kalau imam siapa ada sujud, batal semaya. Kecuali tak jadi batal, makmum berkenaan niat mufarakah, yakni berpisah dengan imam sebelum imam turun sujud. Sebelum imam siapa tu, dia kena buat putusan lalu dah. Sama ada niat mufarakah, berpisah dengan imam. Dan dia di waktu itu dikehendaki meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Maknanya dia putus hubungan dengan imam, dia teruskan bacaan semaya dia Fatihah secara habis, terus rokok iktidal sampailah dia bagi salam tanpa terikat ada hubungan dia dengan imam. Kepada orang muafiq yang waswas, tidak boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah
Dia tak boleh terus rokok bersama dengan makmum yang lain. Dia bukan dapat hukum orang masbuk. Sebab dia sempat qada baca Al-Fatihah tadi tu. Dia tak boleh nak terus rokok selalu. Dan terus melakukan apa yang dibuat oleh imam bila dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya. Kerana ia dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkannya. Kalau dia tinggal juga, ibarat kat dia meninggalkan rukun dengan sengaja. Kalau gitu boleh menyebabkan batas semaya dia. Nampak tak? Makmum waswah tidak diuzurkan. Masalah lambat bacaan ni sama juga kita kiaskan dengan orang yang lambat gerak-geri perbuatan dia. Contohnya orang Pakistan ataupun orang tua buat slow-slow gerak kan. Ataupun time kita mari gauk ataupun sakit tulang belakang. Jadi memang kita slow nak teruk nak gerak apa semua, maka dikiaskan juga pada masalah tersebut. Sekiranya berlaku maka diuzurkan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Masalah pertama. Masalah kedua, iaitu orang muwafiq yang syak. Syak ialah ragu-ragu. Dalam hati dia tu berbelah bahagi, 50%, 50%. Dia syak tu sebelum dia rokok dan sesudah imamnya rokok. Dia tak rokok lagi. Tu imam rokok dah. Dia syak ke apa? Adakah ia sudah membaca Al-Fatihah atau belum? Adakah dia sudah membaca suratul Fatihah ataupun belum? Sama ada membaca suratul Fatihah secara sempurna ataupun tidak, ataupun sebahagian dia. Tu imam rokok dia pun mari waswah dah Apa dalam hati? Aku baca ke Fatihah saat ni? Boleh jadi baca tu imam tu sedap sangat boleh jadi. Tak, menyebabkan dia ralik, jadi dia pun ragu-ragu. Masalah apa? Ada WhatsApp? Bateri ada. Dia jadi ragu-ragu. Dia baca dah kau tak baca lagi Fatihah. Jadi orang yang ragu-ragu ni, sebelum daripada dia rokok, tu imam rokok dah ni, maka wajib ke atasnya membaca suratul Fatihah. Wajib bagi dia untuk menyempurnakan bacaan Fatihah dia tadi. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Sebab apa dia kena baca juga Fatihah? Sebab kaedah. Bila mana ragu-ragu gini, kita kena ikut hukumnya asal. Apa yang yakin? Lo ni yakin baca ke tak yakin baca? Yang ragu ni, ragu baca. Betul tak? Kita ragu baca ke ataupun tak baca. Jadi, yang yakinnya tak baca. Asalnya ialah tak baca tak? Yang ragunya, baca ataupun tidak? Tidak tu confirm dah ada. Wak ragunya ialah baca ataupun tidak. Jadi, bila begini, kita ambil satu kaedah dalam usul fiqh ialah al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal kejadiannya, kita kekalkan hukum dengan apa yang telah berlaku, iaitu dia tidak baca lagi Al-Fatihah. Jadi, wajib bagi dia untuk terus membaca Fatihah. Dia tidak boleh rokok bersama dengan imam dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Adapun selepas dia dan juga imam rokok dua-dua, mungkin lepas ni dia akan cerita. Lepas ni dia cerita apa? Kita tengok ni. Masalah ketiga pula. Seorang muwafiq yang lupa membaca suratul Fatihah sehingga imamnya rokok. Dia lain daripada masalah yang kedua, waktu syak. Yang ketiga ni, dia yakin bahawa dia tidak baca suratul Fatihah sehinggalah imam rokok, baru dia teringat bahawa dia tak baca. Tetapi makmum berkenaan belum lagi rokok. Dia tak rokok lagi. Kemudian dia teringat bahawa dia belum lagi membaca Al-Fatihah. Makmum ini diwajibkan membaca Al-Fatihah dan dimaafkan kepadanya ketinggalan 3 rukun seperti di atas. Sama juga masalah bagi orang yang yakin. Kalau masalah orang syok pun dia kena baca, maka bagi orang yang yakin yang tidak baca, maka lagi aula dia baca. Dihukumkan juga dia sebagai makmum muwafiq yang dimaafkan. Masalah keempat pula. Seorang muwafiq yang syok, adakah dia telah membaca Al-Fatihah atau belum lagi? Lebih kurang masalah kedua dah.
Ataupun dia teringat bahawa ia belum lagi membaca Fatihah. Sama juga dengan masalah ketiga. Cuma bezanya mana? Sesudah imam dan ia sendiri telah melakukan rokok. Dua-dua duk rokok dah. Tok imam rokok, dia pun rokok. Mari syok. Aku baca dah Fatihah tadi. Ataupun dia baru teringat. Aku tak baca Fatihah ni. Lalik dengar tok imam duk baca. Duk rokok ni baru teringat. Masalah lagu mana lagi? Hukum orang itu tidak boleh lagi ia kembali membaca Al-Fatihah. Kalau nak kiyah dengan masalah kedua dan ketiga, sepatutnya dia kena baca Fatihah secara sempurna. Cuma sebab dia dah rokok, boleh tak dia nak undur semula? Tu email dah rokok dah. Dia berokok dah. Boleh tak dia nak undur semula? Dia kata tak boleh nak rokok mula. Tak boleh dia nak naik diri mula. Wajib orang ni, jangan dia kembali membaca Fatihah, tetapi wajib ke atasnya terus mengikuti imam. Dia wajib terus ikut imam adalah. Dan apabila selesai salam imamnya, dia dikehendaki menambah satu rakaat lagi. Sebab apa kena tambah satu rakaat? Kerana rakaat tadi sia-sia. Saja dia panggil. Saja dia. Tapi batal tak maya dia? Tak batal. Sebab dia tidak sengaja. Kecuali dia sengaja tinggal. Bagi orang yang sengaja tinggal batas maya hak ni dia tak teringat ataupun dia syok. Kalau gitu rakaat yang dia duk buat tadi tu sia-sia sahaja. Tidak dikira di sisi syarak. Dia kena teruskan sembahyang bersama dengan imam sebab imam telah rokok. Dia lain masalah kalau tak imam tak rokok lagi. Seperti masalah kedua ataupun masalah ketiga. Lah ni tak imam rokok dah, dia pun rokok dah. Tak boleh dia nak naik atas mula. Tak boleh dia nak gostek. Sebab tu imam dah lajak pergi ke depan. Nampak tak? Sebenarnya masalah yang keempat ni bukan masalah masbuk muafiq dah ni. Tak dah ni. Tak, dia pecahan saja. Cuma dalam kitab kita ni, yuk mari masalah suku. Masalah kelima. Orang muafiq yang syok sesudah ia rokok. Sedangkan imam belum lagi rokok. Ni lain sikit masalah buat sebelum ni. Makmum rokok dah, tak imam tak rokok lagi. Dia laju pada tak imam dah. Sepatutnya tak imam rokok dulu baru dia rokok. Ni dok ni. Dia laju pada tak imam, dia rokok dah, tak imam tak rokok lagi. Cuma masalahnya lepas dia rokok dia mari syok dulu. Mari dah ragu ke apa? Iaitu syok adakah ia sudah membaca Al-Fatihah atau belum. Ni masalah. Dah ada yang mau lagi mari syok dulu. Kalau tak ada masalah ber. Mula kita teruk gitu ya. Ni kita teruk litah orang, lepas tu nak undur semula. Ni masalah ni. Kalau jenis bawa kereta ni nak apa kan? Litah nak undur mula ni. Kita pudai mau mula. Lepas dia rokok baru dia mari keraguan. Aku baca kau tak baca lagi tengok. Masalah lagu mana pula ni? Hukumnya wajib ia kembali qiyam, yakni berdiri dan membaca Al-Fatihah. Yakni membaca Al-Fatihah secara sempurna. Dan ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Seperti masalah yang pertama. Yang kedua dah. Bapa ni boleh kembali semula, pada masalah keempat tak boleh kembali. Sebab imam tidak rokok lagi. Boleh ia nak kembali semula. Tapi kalau tak imam rokok dah, seperti masalah keempat, haram untuk dia naik balik. Ia tak boleh dah. Kita masuk rukun baru, tiba-tiba kita undur semula. Sebab apa? Sebab kita tinggal tak boleh. Ni boleh undur semula. Sebab apa kita undur boleh? Sebab mengikut imam. Sebab imam masih lagi berdiri. Nampak dah masalah tu. Ni Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami jelaskan secara panjang lebar dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Cuma ulama bahas apakah hukum perbuatan makmum tadi mendahului imam pada masalah rokok ni. Hukumnya adalah makruh. Kita belajar dah hari tu. Dalam bab solat berjemaah, antara syaratnya jangan mendahului imam 2 rukun perbuatan. Ataupun tertinggal daripada imam 2 rukun perbuatan. Kalau kita dulu 1 rukun, apa hukum? Makruh. Makruh. Sini masalah. Cuma lah ni tak dulu 1 rukun lagi ni. Mendahului separuh rukun baru ni. Sebab dia baru masuk kepada rukun yang baru.
dan tidak selesai lagi daripada rukun tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Kalau selesai satu rukun baru jadi haram. Baru jadi haram. Dengan erti kata kalulah dia ni naik tidak tu imam duduk diri lagi, hukumnya adalah haram kerana mendahului satu rukun secara sempurna. Tetapi kalau dia mendahului imam, rokok imam duduk diri lagi, hukumnya adalah makruh. Hak ni makruh ni kalau dia terlupa ataupun tak sengaja baru dimaafkan. Ataupun kalau dia sengaja sekalipun, ulama kata boleh lagi. Kata makruh, tetapi makruh yang dekat-dekat dengan tahrim. Sebab ada setengah hadis ceritanya Nabi larang kita mendahului daripada imam. Dan ada setengah riwayat ceritanya azabnya ialah kepala seseorang ni akan ditukarkan menjadi kepala himar, kepala keledai. Dia mendulu lagi pada tu imam. Bahaya. Ada azab yang dijanjikan. Masalah yang keenam. Masalah keenam, orang muwafiq yang tertinggal membaca Al-Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah. Imam baca Fatihah. Boleh jadi masalah ni kita tergambar pada masalah semaya sirriyah. Sebab kita tak boleh nak baca. Tu imam habis dah kau baca Fatihah dia. Tak. Kita tak boleh nak baca. Ataupun boleh jadi semaya tadi tu semaya jahriyah, semaya baca derah. Bila kita masuk semaya tu, kita pergi baca dulu doa iftitah ataupun kita baca ta'awudz. Sunat kan? Bila kita masuk semaya, sunat kita baca doa iftitah dan juga ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum kita baca suratul Fatihah. Jadi bagi makmum muwafiq ni, dia sempatlah qada masuk untuk membaca Fatihah tu. Daripada mula dia takbir sehinggalah imam dia rokok. Cuma, dia tak sempat membaca Al-Fatihah sebabnya dia sibuk membaca doa-doa yang sunat. Sebab doa iftitah qada je lebih kurang juga dengan baca Al-Fatihah lah. Dia tertinggal membaca Fatihah kerana sibuk membaca doa iftitah ataupun ta'awuz. Tiba-tiba imamnya rokok sebelum dia sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Imam rokok dia tak ada lah nak habis. Sebab dia duk sibuk duk baca doa-doa sunat. Sama ada dia telah membaca sebahagian daripada ayat-ayat Al-Fatihah ataupun belum sempat membacanya walau sedikit pun. Boleh jadi dia baca dah sikit suratul Fatihah. Ataupun ada jenis masalah yang lain, kok dia langsung baca Fatihah. Dia baca, dia perhabis doa iftitah baru. Cuma, kalau nak kira qada masa tu, dia lah. Sepatutnya kalau dia tak baca doa iftitah, dia lah dia baca suratul Fatihah. Tak? Tiba-tiba dia pergi baca doa iftitah. Menyebabkan baca Al-Fatihah yang wajib ni, tak sempat dia laksanakan. Baik. Lah ni masalah dia, kita nak tanya. Dianya muwafiq lah sebab dia qada masa. Diuzurkan ke tak diuzurkan? Maka ulama kata, hukumnya wajib ia membaca Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Maknanya dia termasuk juga dalam masalah muwafiq yang diuzurkan. Cuma bagi makmum yang nak baca doa iftitah sini, dia kena ada syarat. Gapo syarat? Kena dobek tepi. Dia sangka, dia zon yang kuat. Dia sangka yang kuat bahawa dia sempat membaca suratul Fatihah sebelum imam rokok. Sebab apa dia baca doa iftitah ni tu? Kerana dia suka bahawa dia lah baca Fatihah ni. Tengok-tengok tak dia. Hak ni yang diuzurkan. Apa itu dah? Nampak tak apa? Dia nak baca doa iftitah ni, dia baru masuk semaya. Dia tahu dah dia masuk lewat kau dia masuk awal. Boleh nak baca doa iftitah dulu. Tapi syaratnya, dia kena zon bahawa dia lah dia nak baca suratul Fatihah sebelum imam rokok. Dengan erti kata lain, biaya dia qada masuk tu lah. Kan? Contoh, kita semaya zuhur. Kita semaya zuhur. Kita masuk lewat pada imam ni. Bila kita masuk lewat dan kita tak dengar imam baca lagu mana. Betul tak? Ada kita dengar cerita imam. Kalau speaker dekat dia tak apa. Mic dekat dia. Learning tak dengar.
Bila kita takbir Allahu Akbar di belakang dia, status maya kita tak tahu lagi kita masbuk ke muafiq. Bila kita tahu kita muafiq ataupun masbuk? Apabila berlalu masa mampu untuk kita membaca suratul Fatihah ketika imam berdiri. Ataupun bila masa tu imam rokok. Situ kita nampaklah. Kita ni makmum muafiq ke masbuk. Jadi, bila dia masuk semaya ni, dia nak baca doa iftitah ke ataupun nak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, boleh nak baca benda sunat gitu. Dengan syarat dia kena skor dalam hati bahawa dia nak baca Fatihah ni. Sebabnya kalau dia tak skor, dia kau tak ada, haram dia baca doa iftitah ni. Tak boleh nak baca. Sebab kalau dia baca kok, nak kata haram tu, apa tarik balik bukan haram. tarik balik. Undur mula. Bukan kata haram ni, tak haram. Cuma akan jadi masalah. Akan jadi masalah kalau dia baca. Dia akan jadi masalah lepas-lepas ni kita cerita deh. Jadi nak baca doa iftitah ataupun ta'awuz, kena skor kuat bahawa kita dah baca Fatihah secara sempurna dengan imam pada dia berdiri. Lepas ni kita tengok masalah-masalah lain kita cerita sikit. Baik. Masalah ketujuh pula. Orang muafiq yang sedang menunggu saktah imamnya. Saktah maknanya dia menunggu-nunggu imam berhenti. Diam seketika selepas daripada selesai bacaan Al-Fatihah. Itu masuk saktah. Yakni beliau memperhatikan bacaan Al-Fatihah imamnya untuk mendapatkan sunat. Dan bercadang membaca Al-Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Bila kita semaya, imam baca suratul Fatihah. Apa yang perlu dilakukan oleh makmum? Sunat bagi makmum mendengar bacaan imam. Sunat didengar baca imam. Seperti mana ayat Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Bila dibacakan Quran kepada kamu, maka dengarkanlah bacaan Quran tersebut dan kamu kena senyap. Maka kita ambil juga ayat tu pada masalah ni. Kita amal ayat tadi tu pada masalah ni. Bila imam baca Fatihah, kita makmum sunat senyap dahulu mendengar bacaan imam. Bila sunat kita baca Fatihah? Apabila imam selesai daripada bacaan Fatihahnya. Waladdallin. Amin. Maka sunat imam saktah. Sunat imam diam seketika. Pada masa imam dia tu, sunat bagi makmum membaca suratul Fatihah. Dan bagi imam, sunat dia senyap sekadar masa makmum di belakang selesai membaca Fatihah secara sempurna. Bukan kata teruk lalu baca surah lalu doa. Sunat bagi tu imamnya senyap dulu. Biar makmum di belakang ni selesai baca Fatihah. Sebab kalau dia teruk lalu baca surah-surah lazim ataupun surah-surah selepas pada baca ayat tadi, takut ganggu pula makmum nak baca Fatihah tadi. Maka sunatnya gitulah. Jadi bagi makmum ni, dianya makmum muafiq ya. Maknanya kalau nak kira daripada takbir hingga rakaat atau imam tu dia pada masa. Cuma bapa tak boleh nak baca Fatihah sebabnya dia duk skor. Bila mana tu imam berhenti kagak, dia nak baca Fatihah ketika tu. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah, terus rokok tanpa membaca mana-mana surah. Tu imam pula jenis lorak gitu. Lepas waladdallin, tak pasal-pasal rokok lah dulu ni jadi masalah ni. Kitanya duk senyap dulu. Ingat-ingatnya nak baca Fatihah. Lepas dia selesai baca Fatihah, tengok. Nyo rokok selalu kanjar kita duk belakang. Weh, tu imam ni. Nak tinggal kita lalu ni. Masuk gia tinggi dah dulu. Masuk gitu. Lagu mana tu? Dengan itu makmum berkenaan tidak sempat membaca Al-Fatihah. Boleh jadi tak dia baca habis. Dia baca bismillah saja boleh jadi. Ataupun tak dia baca terus, tu imam rokok lah dulu. Sudah. Lagu mana ni? Hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. 3 rukun perbuatan daripada imam dan wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah. Sebab apa wajib juga? Kerana dia sempat kadar masa membaca Al-Fatihah. Boleh diunsurkan.
Masalah ke-8, orang muafiq yang sedang menunggu serta imamnya untuk mendapatkan sunat dan bercadang akan membaca suratul Fatihah apabila imam membaca surah nanti. Supaya masalah ni. Masalah ke-8 ni lebih kurang masalah ke-7. Tetapi imam apabila ia selesai membaca Al-Fatihah, dibacanya surah pendek. Surah yang pendek. Kita duk ingat baca juga Wadduha. Doh, paling kurang semaya isu. Tengok-tengok. Nyo baca Yasin. Allahu Akbar. Tak ada apa lah. Nyo baca surah pendek. Menyebabkan makmum tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Tak ada kita. Kalau baca surah panjang, boleh jadi je nak ketuk dia. Dia sakit perut ke tak? Gaduh dia. Jadi, aju dia bak ni tinggal. Kitanya tak ada nak baca. Sedangkan imam sudah rokok atau sujud, hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Lebih kurang sama lah sebenarnya. Masalah ke-8 dengan 7 ni. Masalah ke-7 dia tak baca langsung. Masalah ke-8 ni dia baca juga surah, tapi surah pendek. Menyebabkan kita tak ada nak baca Fatihah. Baik, masalah ni kita kena tengok. Bagi makmum yang mengetahui bahawa imam dia ni hanya baca suratul Fatihah saja. Dia tahu dah orang kata imam ni tak baca surah. Surah-surah selepas daripada Fatihah. Dia tahu dah tu imam ni jenis gaduh, lepas waladhdallin rokok lalu. Ataupun dia tahu tu imam ni baca surah pendek. Ataupun dia baca ayat-ayat yang ringkas sahaja selepas daripada suratul Fatihah. Yang menyebabkan kalau dia nak baca Fatihah lepas tu tak ada. Contoh mana? Biasa berlaku apabila sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih, bila selesai yang waladhdallin, tu imam tunggu baca surah. Kalau tu imam baca surah, ataupun dia baca ayat sepipi, tak apa. Buat jenis semaya jenis sepuluh balasah lama-lama dulu. Tu imam baca ayat. Balasah roket ni. Ya ada balasah roket dia macam ni. Mesti ada. Mana-mana tempat ada balasah roket ni. Dia kira baca ayat. Jadi ramai je orang ni. Pakai jalan ada. Ambo ingat di Mesir ada seru. Kita panggil masjid roket. Dia duduk tepi jalan. Masjid kecil lah. Apa panggil roket sebab laju sangat. Ayat aja. Ramai gimana kita ke situ ke. Dulu buat 20 rakaat ke. Tapi kakak kau pun ni lapar aja buat. Dah lapar. Ayat aja pula. Laju dah. Jadi kita tahu dah. Dia baca ayat. Kalau dia baca surah Al-Baqarah tak apalah ayat tu panjang. Ni kena kalau dia baca Yasin saja tak ada apa. Banyak ni reka lagi. Nun, Allahu Akbar. Tak ada apa. Kalau kita yakin dah, tu imagine baca gini. Apa yang perlu dibuat oleh makmum? Wajib bagi makmum terus membaca Fatihah bersama dengan imam. Tidak sunat bagi dia menunggu tu imam selesai baca Fatihah. Terus selepas dia takbir ataupun bila dia naik rakaat, terus dia membaca Fatihah bersama dengan imam supaya dia dapat teruskan bacaan bersama dengan imamnya. Kalau dia tahu juga tak imam buat gitu, tengok-tengok dia tak usah baca, sengaja. Dia tak usah baca juga sehinggalah tu imam rokok. Maka di sini ada masalah seperti mana Abu sebut tadi. Dia dikira sebagai makmum muafiq yang tidak diuzurkan. Jadi dia terikat dengan syarat semaya berjemaah. Tidak boleh tertinggal daripada imam 2 rukun perbuatan. Maka bagi orang gini, wajib dia kena baca Fatihah secara sempurna. Jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun perbuatan. Dengan erti kata lain, jangan biar dia tu imam masuk rukun yang ketiga. Iaitu turun kepada sujud. Dia kena selesai dah baca Fatihah dia. Kalau dia tak buat juga, dia kena mufarakah dengan tu imam. No. Ingat-ingat. Kalau laju ni kita nampak punya roket dia ni, roket laju lagi. Tak ada nak betah kita. Kita roket orang kampung. Dia roket Iran. Baju kita gini lah. Habis ni. Mana tu? Ingat kita. Dulu makmum ada tu imam. Sekali dengan tu imam. Sekali masalah kan sekali dengan tu imam ni. Dia semaya sekali dah dengan tu imam. Mula-mula takbir tu sekali dah. Dia ni kira makmum muafiq kau masbuk kan ni? Nak tanya ni.
Lepas tu, jadi mana bagi dia? Kalau dia takbir sekali dengan imam dah. Lepas tu imam pun baca, kodah pertengahan sepuluh ramai-ramai dah. Jadi bagi makmum ni, dia dikira sebagai makmum muafiq ya. Seperti mana kita dah bahas dulu ni. Jadi bagi makmum muafiq seperti masalah gitu, dia kena juga baca Fatihah sampai habis. Sebelum dia tak boleh nak rokok selagi tak habis baca Fatihah dia. Nampak tak? Cuma ada ketika dia tak ada habis baca Fatihah tu sebab masalah-masalah kita sebuah ni. Sepatutnya dia baca Fatihah secara habis. Tapi ada beberapa masalah dia tak boleh nak baca Fatihah secara habis. Contohnya sebab ni, dia lambat baca ataupun dia tak teringat, ataupun dia syok, ataupun dia tinggal, ataupun email laju sikit pada dia. Lebih kurang masalah-masalah ni, maka dia diuzurkan ketinggalan daripada email 3 rukun. Dia kena baca juga Fatihah sampai habis. Dan dia boleh lewat pada email sampai 3 rukun. Sebab kalau nak kira rukun asal, dia tak boleh ketinggalan 2 rukun. Tapi bagi masalah ni, dalam masalah muafiq yang diuzurkan ni, boleh ketinggalan sampai 3 rukun perbuatan yang panjang-panjang. Siapa dia cepat? Mamu tu baca cepat. Oh, tak ada masalah. Mujur baru. Kena? Kita tak payah. Sekali dengan tu email. Ya nak rokok sekali dengan tu email. Kena? Kita tak payah. Kena? Pergerakan dia serta. Itu kita ada makruh tu dia. Makruh benda dia. Makruh. Serta makruh dah. Sunatnya biar tu email rokok dulu baru dia rokok. Gitu. Dia sama juga dengan masalah ni. Dia rokok dulu, tak email rokok. Makruh juga. Supaya tu. Tak payah masalah kita. Masalah khilaf. Rabihan ni dah. Masalah khilaf antara ulama mutaakhirin dalam menetapkan hukum terhadap orang muafiq adalah seperti berikut. Malam ni kita cerita masalah muafiq saja ni. Hamba tak saya kacau masalah masbuk. InsyaAllah minggu depan kita hotel, kita baca masbuk saja. Kalau tidak, ia akan jadi masalah. Kita tukar. Tak boleh nak beza. Jadi masalah kita nak cerita pula bahan ni, Imam Ibn Hajar dengan Imam Romli beza pandangnya. Ada situasi Imam Romli kata dia ni muafiq. Ada situasi Imam Ibn Hajar kata tak, dia ni masbuk. Ni kita nak cerita ni. Ada khilaf pula Tapi semua makmum kita nak cerita bahan ni, dia qada masa membaca Fatihah. Sepatutnya dia boleh baca. Gitu dah. Kita tengok. Pertama, seorang muafiq sembahyang jamaah bersama imamnya. Tiba-tiba ia tertidur di tasyahud awal dengan tetap papan punggungnya di tempat duduk. Dia terus tidur sehingga semasa imamnya turun rokok atau berada di akhir qiyam, baru ia terjaga dari tidurnya. Nampak masalah ni? Dia semayang dengan imam dah ni. Daripada awal lagi, beres dah. Jadi pada rakaat kedua, dia tasyahud awal bersama dengan imam. Takdir tu hanya ngatuk dia hari tu, qiyamul lail kali, budak-budak sekolah ada. Qiyamul lail. Ataupun maya subuh tak ada. Mana ni? Letih hijau kali. Habis pun kalau letih. Tidur tasyahud awal. Tertidur dia. Cuma tak batas semayanya sebab kau. Papai punggung dia tu flat molek. Lapak molek dengan tempat semaya. Tak? Dia duduk tu kemah molek. Bukan kata terakak sikit kedok ni. Dia duduk molek. Dia tidur tu siapa-siapa. Tu imam tu rokok tu. Baru dia khabar dia naik. Ataupun tu imam nak rokok, dekat-dekat dah nak rokok. Baru dia sedar daripada tidur. Jadi bila dia naik tu, tak ada lah dia nak baca Fatihah. Sebab dia duduk lama, duduk di tasyahud awal. Hukum lagu mana ya? Maka hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Romli. Pendapat Syekh Romli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muafiq juga. Imam Romli lembut sikit. Dia kata masuk dalam masalah muafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam.
Bagi Imam Romli, dia kata orang ni jadi muafiq. Sebab sepatutnya kalau dia tak tidur, dia berdiri dengan tu imam tu, dia baca teh. Jadi dimaafkan bagi dia 3 rukun yang panjang-panjang, dia kena baca juga teh sampai habis. Bagi Imam Romli mudah. Imam Romli dalam semua masalah ni dia akan kata muafiq lah. Mudah. Jadi kalau kita semabung masalah tu ingat dia. Ayatlah detik Kalau bagi masalah ni ingat Imam Romli. Imam Romli kata muafiq. Kalau gitu kita baca teh lah. Jadi boleh jadi kita tengok ada orang tu lambat naik tu, kita baca gitu. Sebab apa? Dia pergi ke pendapat Imam Romli, kata dia ni orang muafiq, dia kena baca habis. Tetapi Syekh Ibnu Hajar, yang ni Al-Haytami, berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Sebab bila dia diri, dia tak ada kodah masa nak baca tengok siapa sempurna. Jadi bagi Imam Ibnu Hajar, dia kata kita kena tengok realiti, bukan takdir. Imam Romli dia ikut takdir. Kira kali sepatutnya dia. Dia kata gitu. Ibadah orang. Imam Romli kata muafiq. Dia kata tak. Realiti lah ni tak ada. Kalau gitu, hukumnya tidak ketinggalan 3 rukun daripada imam. Dia tidak diuzurkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bahkan ia membaca suratul Fatihah sekadar yang dapat. Dan wajib ia terus mengikut imamnya rokok. Hukum bagi orang masbuk ialah dia wajib turun rokok bersama dengan imam. Jika ia rokok sempat mempunyai tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia dapatlah rakaat tadi. Bagi masalah orang masbuk, dia kena rokok biar dia sekali dengan tu imam. Qadar mana? Qadar subhanallah. Qadar tamakninah sekali dengan tu imam. Kalau dia rokok sekali dengan tu imam, dapat rakaat tadi. Kalau tak ada ke mana Ustaz? Dia naik-naik tu, dia nak turun tu, selisih dengan tu imam. Ni banyak berlaku saat itu. Dia makmum masbuk, dia teruk nak baca kot teh dia. Dia kali. Tak. Dia teruk juga. Dia walak yang habis, dia pun nak turun rokok. Tu imam selisih naik. Dia tak tahu maknina. Tak dia tahu maknina. Maka bagi masalah gini, dia tak dikira 1 rakaat. Saja rakaat dia saat ni. Bila habis tu imam semaya wisalah, kena tambah 1 rakaat lagi. Angguk tu bahaya. Kedua, seorang muafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, disangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Dia pun duduklah tasyahud awal. Kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rokok. Disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rokok. Ia silap faham dengan imam. Bagi masalah mana ni? Boleh jadi dia duduk di sebalik 3. Mana suka bukan tarik 3 ni awak yang duduk faham benda tu. Dia duduk sebelah tu, jemaah retina. Ataupun dia duduk di sebalik dinding. Ataupun dia duduk jauh sangat daripada tu imam. Jadi dia salah sangka. Bila tu imam takbir tu, dia ingat benda lain. Nampak tak ni? Ini mana ni? Maka dalam masalah ini, hukumnya juga khilaf antara Syekh Romli dan Syekh Ibnu Hajar. Kata Syekh Romli bahawa makmum itu termasuk dalam bab orang muafiq. Dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Mudah Syekh Romli. Muafiq lalu ya. Sebab kalau ikut sepatutnya, dia tak silap dengar ni. Sepatutnya dia sekali diri dengan tu imam. Itu bagi imam Romli. Manakala Syekh Ibnu Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk. Berapa tadi juga? 5 dari. Berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Bahkan ia membaca Al-Fatihah sekadar yang dapat dan wajib ia mengikut imamnya rokok. Jika makmum itu sempat rokok dengan imamnya sekadar ada tamakninah sebelum imamnya bangkit daripada rokok, maka dia mendapat rakaat itu. Sama masalah dia. Dia silap dengar. Imam takbir nak qiyam, dia duk ingat ke untuk tasyahud awal. Dia tak ada masa orang duk rokok, sujud lagi. Dia silap faham.
Boleh jadi mic tu mampu sekejap kau lagu mana. Tok Iman nak naik dah, dia dah ingat baru duduk tasyahud awal. Tok Iman rokok, dia dah ingat baru nak naik qiyam. Bila naik ke atas baru khabar, orang tu rokok lama lah. Kalau gini, khilaf antara dua orang ulama. Ketiga, masalah ketiga. Seorang muafiq sedang berjemaah dengan imamnya, bersama-sama membaca tasyahud awal. Dua-dua duk baca tasyahud awal, rakaat kedua. Apabila imamnya berdiri, yakni qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai tasyahud. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok atau hampir rokok. Dia tak serupa dengan masalah yang pertama tadi. Masalah pertama saat ni, dia tidur. Hak ni, tu imam selesai dah baca tasyahud awal, dia tak ada lagi habis baca tasyahud awal. Bila tu imam naik diri, dia duk baca lagi tasyahud awal. Lama je nak baca tasyahud awal, bila dia naik diri, tengok-tengok tu imam nak rokok dah. Ataupun bila dia naik diri, tu imam rokok lah. Dia ada buat perkara sunat, dia tinggal perkara wajib. Kau ni. Maka dalam masalah ini, dalam masalah itu, kata Syekh Romli termasuk dalam bab orang muafiq juga. Mudah. Ingat ni sipil dia. Dia kata, muafiq. Sebab dia patut. Di mana ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Serupa ya. Sipil sama. Imam Ibn Hajar. Lain sikit masalah. Kata Syekh Ibn Hajar. Ni payah ingat ni. Masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muafiq. Dia kata bukan orang muafiq ni. Cuma kena dobit. Tidak termasuk dalam bab orang muafiq. Yakni muafiq yang diuzurkan. Satu. Kena koi. Tidak termasuk dalam bab orang muafiq yang diuzurkan. Dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Sebab dia tinggal baca betul. Dia baca tasyahud agama. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika dia tidak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun kepada sujud, hendaklah ia niat mufaraqah. Kena ingat balik masalah muafiq yang tidak diuzurkan. Dia terikat dengan syarat jangan ketinggalan 2 rukun perbuatan. Kalau gitu masalah ni dia orang muafiq juga, tetapi muafiq yang tidak diuzurkan. Sebab di sisi Imam Ibn Hajar, dia saja tinggal baca Al-Fatihah tadi. Sepatut boleh ngata imam, dia hidup baca perkara sunat masa duduk tasyahud awal. Sepatut bila imam naik diri, dia kena naik diri lalu dah lah. Tak payah tunggu. Duk habis baca tasyahud dia dah. Dia akan jadi masalah gini. Jadi Imam Ibn Hajar dia syadik sikit. Dia kata orang gini ni orang makmum muafiq yang tidak diuzur. Sebab sepatutnya dia kodah masa ni tu. Tapi dia tak ada tu sebab apa dia saja dia tinggal. Kalau gitu dia kata kak, dia kena baca juga teh sampai habis. Tapi jangan ketinggalan 2 rukun daripada imamnya. Kalau tu imam nak turun kepada sujud, dia kena buat mana? Hendaklah ia niat mufaraqah dan hendaklah ia meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyang. Jika ia menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyangnya jadi batal. Ni jadi masalah berat sikit ni di sisi Imam Ibn Hajar. Kalau dia naik tak ikut cara ni, tengok-tengok dia rokok sekali dengan imam juga, batas maya di sisi Imam Ibn Hajar. Cuma menaoyak gini, sini ada khilaf 2 pandangan. Nak jaga masalah orang kita sebab masalah ni rumit. Orang kita tak faham masalah ni. Sebab orang kita duk fahamnya bila duk tasyahud kita habislah tasyahud kita. Sebab baca saat ni tu imam baca, kita pun nak baca. Jadi bila dia naik ke atas, tak ada dia baca Fatihah. Lagu mana? Maka ada satu pandangan lagi dalam mazhab kita, seperti mana disebut dalam Bushrul Karim, ada sebahagian ulama dia berpandangan dan ini dia pegang bahawa makmum yang begini dihukumkan sebagai masbuk juga. Boleh dia terus rokok bersama imam dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Jadi bagi siapa-siapa yang mengajar, kalaulah dia ditanya oleh jemaah dalam masalah ni, kena cermat. Kita nak menyelamatkan semaya bagi makmum tadi.
maka kita boleh katakan bahawa makcik kira makmum masbuk tak apa, tak makcik rokok lalu. Mudah kira gitu. Seperti mana masalah-masalah sebelumnya, Imam Ibn Hajar kata masbuk belaka, mudah Imam Ramli kata muafiq belaka, mudah. Bila mari kata muafiq yang tak diuzurkan ni jadi masalah sikit, jadi payah. Jadi dalam Busyra Karya duk mari satu pandangan lagi, dia kata yang ada juga kata masbuk. Jadi kita boleh kena pandai-pandai pilih tengok kepada situasi dah. Ambil gitulah. Kita kena ada rahmah sikit dalam bab semaya. Takut jadi payah orang semaya. Jadi pening bagi kita ngaji ni kena faham molek lah situasi tu. Semolek-moleknya. Cuma orang tanya ni, khilaf Imam Ibn Hajar dengan Ramli ni kena pilih kat mana boleh pilih salah satu kau kena pilih Imam Ramli, kena tinggal Ibn Hajar. Kau boleh pilih Imam Ibn Hajar tinggal Imam Ramli. Kalau kita belajar dalam mazhab Syafi'i, bila ada khilaf antara Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar, boleh pilih mana-mana satu. Dalam mazhab kita namakan dua orang ni ulama tarjih. Dia mentarjihkan pendapat dia sendiri berbanding pendapat orang lain. Dan sama-sama kuat pandangnya dia dalam mazhab kita. Jadi kalau ada perselisihan pandang antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli, boleh kita pilih saja mana-mana satu. Cuma golek-golek. Orang waktu ngaji di Mesir, kebanyakannya dia ikut Imam Ramli. Sebab Imam Ramli mengajar kitab Nihayah berpuluh-puluh kali di hadapan ratusan ulama Azhar. Dan kitab dia tu dipegang di Mesir. Golek-goleknya gitu. Dan bagi orang waktu ngaji Yaman, orang ngaji Mekah, biasanya dia akan ikut Imam Ibn Hajar. Sebab Imam Ibn Hajar baca kitab tupuh dia di Mekah, dihadiri lama ulama. Antaranya ulama-ulama ngaji daripada India dan sebagainya. Itu golek-goleknya gitu. Dan kebanyakan ulama-ulama Malaysia, Tanah Jawi, dululah tuan guru kita, bila dia ngaji ke Mekah, dia akan ikut pandangan Imam Ibn Hajar. Dan ada juga sebahagian daripada ulama-ulama kita ni bila pergi ngaji ke Azhar, dia pergi pula pandangnya Imam Ramli. Cuma bebas lah dia nak pergi ke mana tu. Dia tak jadi masalah dalam mazhab kita. Gitu habis. Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Jika seorang muafiq sedang sembahyang Jumaat dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Ni berat ni. Tak ingat. Hei, kau tak ingat ikut dia. Dia ingat imam yasar ke? Semasa dalam sujud, baru ia teringat bahawa dia mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri qiyam daripada sujud, didapati imamnya telah rokok atau hampir rokok. Ia balik lama duduk sujud tu, tak teringat kata dia ni duduk dalam Jumaat. Dia ingat imam yasar ke? Bila ia kapal, dalam Jumaat, baru ingat mula. Naik diri juga. Tak ada lah nak baca Fatihah. Sini ada khilaf Imam Ibn Hajar dengan Ramli. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muafiq, di mana ia wajib membaca Al-Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Bagi imam